Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 10 dan beberapa ahli kumpulan yang lain yang akan membentangkan tentang tajuk pilihan kami iaitu Gerakan Hippie. Saya Nurindana binti Ahmad Salihuddin, nombor matrik C22A0607. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang pengenalan, latar belakang dan teori, ilmu penting, kajian kes dan bukti visual, analisis kritis dan kesimpulan. Baiklah, di bahagian pengenalan berkaitan dengan gerakan hippie. Gerakan hippie ini merupakan satu bentuk budaya alternatif yang menolak norma sosial arus perdana dan memperjuangkan kehidupan yang lebih bebas, damai dan spiritual. Golongan ini terkenal dengan nilai-nilai seperti kedamaian, kasih sayang sejagat, kebebasan peribadi dan penerimaan terhadap perbezaan. Mereka juga mengamalkan gaya hidup yang tidak materialistik, lebih dekat dengan alam semula jadi dan menolak tekanan sosial yang bersifat kompetitif. Aspek kerohanian sangat ditekankan di mana amalan seperti yoga, meditasi dan pencarian makna hidup menjadi sebahagian daripada identiti mereka. Manakala dari segi penampilan pula, golongan hippie ini sering dikaitkan dengan fashion yang berwarna-warni, pakaiannya yang longgar, simbol bunga serta aksesori yang melambangkan kebebasan dan kedamaian. Gerakan ini juga sangat sinonim dengan muzik, seni dan ekspresi kreatif sebagai medium yang menyampaikan mesej sosial dan budaya. Secara keseluruhannya, gerakan hippie ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka, penuh dengan bebas kasih sayang dan selari dengan keharmonian alam dan sesama manusia. Seterusnya saya, Siti Aisyah binti Azhar, C22A0472 ingin menerangkan bahagian latar belakang. Asal-usul gerakan hippie bermula pada tahun 1990-an hingga awal 1990-an. Gerakan hippie bermula daripada pengaruh gerakan Beat Generation seperti Allen Ginsberg dan Jack yang menolak nilai konservatif pasca Perang Dunia Kedua di Amerika Syarikat. Mereka mempromosikan kebebasan ekspresi spiritualiti Timur seperti Zen dan Hindu, menggunakan dadah serta menolak terhadap budaya konsumerisme dan industrialisasi. Seterusnya, pusat gerakan San Francisco dan Human Being 1967. Bandar San Francisco menjadi pusat komuniti hippie kerana mudah dan terbuka kepada seni muzik dan komuniti komunal. Acara Human Being pada 14 Januari 1967 mempertemukan pelbagai aktiviti dan ahli falsafah yang menggabungkan idealisme cinta, kedamaian, LSD dan muzik. Acara ini menjadi simbol kebangkitan nilai alternatif terhadap kapitalisme, penindasan kerajaan dan gaya hidup konservatif. Dan seterusnya adalah Summer of Love and Woodstock 1967 hingga 1969. Summer of Love menghimpunkan ribuan pemuda di San Francisco untuk menyatakan sokongan kepada gaya hidup hippie iaitu menentang Perang Vietnam dan menyebarkan mesej kedamaian. Pada Woodstock Festival, iaitu festival muzik terbesar yang memperlihatkan penyatuan muzik, budaya hippie dan protes terhadap sistem sosial politik. Ini memperlihatkan bagaimana gerakan ini menguasai imajinasi budaya muda sedunia. Yang terakhir ialah nilai teras gerakan. Nilai kapitalisme dan anti perang menolak sistem pasaran bebas yang dilihat tidak berperikemanusiaan serta menolak Perang Vietnam. Hidup komunal dan kebebasan seksual iaitu menolak struktur keluarga tradisional dan mempraktikkan gaya hidup terbuka. Seterusnya adalah fashion dan seni iaitu pakaian berwarna-warni, motif bunga, muzik rock, progresif menjadi medium ekspresi budaya alternatif. Seterusnya, teori yang berkaitan dengan gerakan hippie. Yang pertama ialah counterculture theory daripada Theodore Roosevelt 1969
menjelaskan pergerakan hippie sebagai satu bentuk penolakan radikal terhadap budaya dominan atau mainstream seperti autoritarianisme, pemusatan kuasa politik dan kapitalisme. Dalam bukunya The Making of a Counterculture, Rozak berpendapat bahawa hippies mencipta gaya hidup baru yang lebih memfokuskan pengalaman batin, kebebasan diri dan hubungan dengan alam. Mereka bukan sahaja menyimpan tetapi mencabar ideologi utama masyarakat. Teori yang kedua ialah teori subculture oleh Dick Hebditch 1979. Dalam buku Subculture, The Meaning of Style, Hebditch meneliti bagaimana subculture menggunakan simbol gaya seperti fashion, muzik dan tingkah laku untuk menentang hegemoni budaya. Gaya hippie seperti baju tie-dye, rambut panjang, kalung manik menjadi satu bentuk resistensi simbol terhadap norma-norma budaya kelas menengah Amerika. Hebditch menekankan bahawa makna subculture terletak pada bagaimana mereka memutar balik simbol yang dikawal oleh budaya dominan. Contohnya, pemakaian selipar dan baju lusuh adalah simbol penolakan terhadap konsumerisme dan kod etika kerja kapitalis. Seterusnya, elemen. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup mereka menekankan kehidupan komuniti yang sederhana. Mereka tinggal bersama dalam kumpulan, berkongsi harta dan menolak kerja pejabat. Kenderaan ikonik mereka ialah van Volkswagen, simbol kebebasan dan pengembaraan. Mereka juga menyokong hak asasi, feminisme dan komuniti LGBTQ. Seterusnya, muzik. Muzik menjadi medium protes utama gerakan ini. Artis seperti Bob Dylan, John Lennon, ia membawa mesej anti perang dan keadilan sosial. Lagu-lagu mereka membantu menyatukan golongan muda dan menyampaikan ideologi damai dan kebebasan. Dan seterusnya, dari segi fashion, hippie dikenali dengan pakaian tie-dye, seluar bell bottom, denim jacket dan gaya rambut yang panjang. Mereka menolak budaya konsumerisme dan memilih pakaian terpakai sebagai simbol kebebasan. Gaya ini memberi inspirasi kepada pereka fashion terkenal seperti Dio dan Valentino hingga ke hari ini. Seterusnya, aktivisme. Hippie aktif dalam menentang perang Vietnam dan menyokong hak asasi manusia. Mereka menolak sistem tradisional yang dianggap menindas dan memperjuangkan kebebasan individu, kesetaraan gender dan keadilan sosial. Demonstrasi mereka biasanya aman dan kreatif, termasuk teater, jalanan dan seni. Seterusnya, spiritual. Dari segi spiritual, hippie mencari makna hidup melalui ajaran timur seperti Buddha dan Hindu. Mereka percaya pada kesedaran yang lebih tinggi dan menggunakan dadah psikedelik seperti LSD untuk mencapai pencerahan spiritual. Bagi mereka, hidup bukan sekadar material, tetapi satu perjalanan rohani. Okey, seterusnya kita melihat daripada segi adjektif dan bukti visual. Okey, daripada hippie ini kita dapat melihat festival Woodstock, iaitu festival muzik dan seni Woodstock yang
berlangsung pada 15 hingga 18 Ogos 1969 di Bethel, New York, Amerika Syarikat, yang merupakan acara ikonik yang mencerminkan kepuncak budaya hippie yang dihadiri oleh lebih daripada 400,000 orang. Festival ini bukan sahaja berhimpunan muzik yang berskala besar, malah menjadi lambang kuat yang kepada semangat peace, love and music yang menjulang oleh generasi muda era 1960-an. Woodstock ini diadakan dalam suasana yang mengalami ketegangan politik, terutamanya iaitu penentangan terhadap Perang Vietnam. Seterusnya kita lihat daripada segi pengaruh fashion hippie. Fashion ini bukan sekadar gaya pemakaian, ia satu bentuk manifestasi ideologi yang diperkenalkan dalam sekitar tahun 1960-an. Fashion ini berkembang dalam konteks penolakan terhadap budaya arus berdana kapitalisme dan penindasan sosial. Setiap elemen fashion hippie membawa mesej kepada kebebasan, keamanan, keamatan dan kesatuan dengan alam. Daripada kita lihat daripada gambar ini, ia mengenakan seluar yang agak longgar, iaitu fashion bell bottom atau pakaian longgar. Seluar kembang yang menjadi simbol penentangan terhadap pakaian ketat dan konservatif. Dan juga mereka mengenakan gaun labuh dan kemeja yang longgar yang dibuat daripada kain kapas atau kain yang semula jadi. Antara analisis krisis dalam budaya hippie adalah: pertama, latar belakang budaya hippie. Budaya hippie lahir dalam sekitar dekad 1960-an di Amerika Syarikat sebagai satu bentuk penentangan terhadap sistem kapitalis, Perang Vietnam serta norma sosial yang konservatif. Golongan ini memperjuangkan keamanan, kebebasan peribadi dan juga ekspresi diri yang bebas, termasuk dalam aspek gaya hidup, muzik dan juga fashion. Yang kedua adalah krisis nilai dan moral. Kemunculan budaya hippie mencetuskan nilai dalam masyarakat arus perdana. Yang pertama adalah norma sosial. Pengalaman seks bebas dan hubungan yang terbuka bercanggah dengan nilai tradisional dan juga agama. Yang kedua adalah penyalahgunaan dadah. Amalan penggunaan dadah seperti LSD dan juga marijuana dalam kalangan hippie menimbulkan kebimbangan terhadap kesihatan mental dan juga fizikal. Yang ketiga, anti-kemapan. Penolakan terhadap institusi seperti kerajaan, tentera dan juga korporat dianggap satu bentuk anarki oleh pihak berkuasa. Seterusnya, tercetus juga krisis sosial antara generasi lama dan juga generasi muda. Perbezaan pandangan antara generasi tua yang memegang nilai konservatif dan juga generasi muda yang cenderung kepada liberalism mencetuskan konflik keluarga dan juga sosial. Seterusnya adalah polarisasi komuniti. Wujudnya jurang antara komuniti hippie dan juga masyarakat umum menyebabkan marginalisasi terhadap kumpulan ini. Namun pada masa yang sama, mereka juga membina identiti subculture yang kuat. Seterusnya, tercetus juga krisis politik, iaitu protes Perang Vietnam. Pergerakan anti perang yang diperpelopori oleh golongan hippie dilihat sebagai ancaman terhadap patriotisme dan juga dasar luar negara. Seterusnya, pemerhatian dan tindakan kerajaan. FBI dan agensi keselamatan mula memantau gerakan ini kerana dikaitkan dengan gerakan radikal terhadap protes pengganas. Seterusnya, ia mencetuskan juga krisis dalam dunia fashion, iaitu konflik estetika. Fashion hippie seperti pakaian longgar, corak, pseudomelic, pakaian buatan tangan dan juga pemakaian aksesori eksotik bercanggah dengan fashion konvensional masa itu yang lebih formal dan berstruktur.
Komersialisasi budaya hippie. Ironinya, fashion arus perdana akhirnya mengambil elemen fashion hippie dan menjadikannya trend, menyebabkan krisis identiti dalam gerakan asal apabila nilai-nilai anti korporat mereka dikomersialkan. Seterusnya, impak jangka panjang. Walaupun ia berdepan pelbagai krisis, budaya hippie turut menyumbang kepada kelahiran gerakan hak asasi manusia, evolusi muzik moden seperti rock dan folk, perubahan dalam pendekatan pendidikan dan juga kaunseling, normalisasi ekspresi bebas dalam fashion dan juga seni. Baiklah, di bahagian yang terakhir iaitu berkaitan dengan kesimpulan, apa yang dapat disimpulkan berkaitan dengan gerakan hippie ini. Gerakan hippie ini merupakan fenomena budaya pada tahun 1960-an yang dipelopori oleh anak muda sendiri yang menolak 100% norma arus perdana dan memperjuangkan kebebasan, kasih sayang serta kehidupan yang selari dengan alam. Mereka juga menekankan kedamaian, ekspresi bebas dan nilai kerohanian sambil menolak materialisme dan kekerasan. Amalan seperti meditasi, yoga dan ajaran timur membentuk identiti spiritual hippie. Mereka juga dikenali melalui fashion yang berwarna-warni, simbol damai, muzik psychedelic dan gaya hidup komuniti. High Iceberg and Woodstock Festival menjadi bukti kemuncak dalam pengaruh gerakan ini. Secara keseluruhannya, walaupun gerakan ini telah berangsur reda, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh golongan hippie masih memberi kesan yang besar dalam dunia seni, muzik, ekspresi diri dan gaya hidup masa kini. Mereka telah membuka ruang kepada kebebasan bersuara, penerimaan terhadap perbezaan dan pentingnya mencari kedamaian dalam kehidupan moden yang semakin mencabar. Sekian, terima kasih dari kumpulan 10.